Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya ingin bercerita tentang kisah dulu saya menyalahkan orang. Kini saya faham erti redha. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya ingin berkongsi satu kisah yang mengajar saya tentang kehidupan semasa saya masih sihat dan bekerja. Saya mempunyai ramai kenalan. Ada yang berbual setiap hari, ada yang ketawa bersama, dan ada yang kelihatan begitu mengambil berat. Namun apabila saya menjadi insan berkerusi roda, sedikit demi sedikit keadaan berubah. Telefon semakin jarang berbunyi, kunjungan semakin berkurangan. Saya mula memahami bahawa tidak semua yang hadir ketika kita kuat akan tetap bersama ketika lemah. Suatu ketika dahulu, saya pernah menyalahkan seseorang yang rapat dengan saya. Pada waktu itu, saya percaya keputusan menghantar saya bertugas jauh dari rumah menjadi punca kehidupan berubah. Saya memendam rasa marah dan kecewa, tetapi setelah masa berlalu, saya mula berfikir, mungkin ketika itu dia membuat keputusan berdasarkan apa yang difikirkannya betul. Mungkin dia juga mendengar pandangan orang lain. Saya tidak mampu mengetahui apa yang ada di dalam hati seseorang. Yang pasti, jika saya terus hidup dengan menyalahkan orang lain, hati saya tidak akan pernah tenang. Hari ini saya memilih untuk menerima bahawa setiap manusia melakukan keputusan berdasarkan ilmu dan keadaan yang mereka ada pada waktu itu. Apa yang berlaku sudah menjadi sebahagian daripada perjalanan hidup saya. Saya belajar bahawa persahabatan tidak diukur ketika kita berada di atas, tetapi ketika kita jatuh. Saya juga belajar bahawa memaafkan bukan bermaksud melupakan, tetapi melepaskan beban yang kita pikul dalam hati. Jika ada sahabat yang masih setia menemani kita ketika susah, hargailah mereka. Jika kita tiada, jangan putus asa. Kadang-kadang Allah mengajar kita berdiri dengan kekuatan sendiri kepada diri sendiri. Teruslah bersabar, jangan biarkan luka semalam menghalang kebahagiaan hari ini. Teruskan berbuat baik walaupun tidak semua orang membalasnya. Kesakitan mengubah keadaan fizikal saya, tetapi tidak mahu membiarkan kebencian mengubah hati saya. Saya memilih untuk terus hidup, belajar dan memaafkan. Terima kasih kerana sudi mendengar kisah saya.